Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pangah dalam episod yang terkini lah, terbaru. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sudi datang ke channel Aku Didik. Baik, hari ni Pangah nak kongsikan untuk episod kali ni. Jom saksikan. Okay sahabat-sahabat, sekarang ni Pangah berada di kebun getah Pangah yang Pangah kongsikan sebelum ni. Ada kebun durian itu Pangah kongsikan. Yang sebelum ni Pangah tunjuk dalam Pangah punya video lah. Keadaan sekarang ni memang semak lah, cepat je naik. Pangah tebas tu hari bulan 1, awal bulan 1. Sekarang ni dah bulan 3, patutnya dah kena masuk balik lah. Hari ni Pangah ada aktiviti iaitu PDM, Penoreh Getah Malaysia. Hari ni Pangah nak collect getah, nak bawa balik lah. Jom. Okay, sambil lalu tu ada anak durian ni sembas dah. Dia kalau tak maintain, punca untuk dia lambat naik lah. Semua punca lah ni. Pokok yang menjala naik ke pokok durian, membuatkan pertumbuhan pokok durian ni membantu lah. Okay. Ini anak durian yang tadi sambil lalu nak pergi ke pokok getah tu, ada pokok durian lah saja tanam. Itu lagi satu, nanti nak pergi collect getah yang sampai bawah sana. Sebab sambil pegang sambil nak bekerja, jadi dia susah sikit lah, tak ada tripod.
kawasan bawah ni ada 10 pokok. Alhamdulillah lah, dia dah tumbuh satu daun. Tu daripada bawah sana Pangah nak kena naik 1 tong 2 tong. Ada lagi menanti kat depan tu. Okey, tak dapat nak tunjuk proses sebab nak kutip dengan nak rakam tu dia jadi kelang kabut. Okey, petang ni Pangah dapat 2 tong je. Hari pun dah menunjukkan pukul 5, balik dululah, besok sambung pula. So nak naikkan yang ni masuk dalam raga. Okey, sahabat-sahabat, jam pun dah menunjukkan pukul 5. Pang rasa nak cabut dululah, tak larat. Balik dulu, besok kita sambung pula kutip lagi. Ni hasil dia yang Pangah dapat 2 tong. InsyaAllah nanti adalah tu yang baki yang tak kutip lagi tu. Apa-apa pun, Pang ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana santai-santai layan. Apa-apa pun, asal rajin, insyaAllah jadi. Bye-bye.